Okey, Assalamualaikum. Kami dah sampai di Sara 24 campsite di Hulu Tamu. Baru sampai. Jadi kita nak set up dulu. Dekat sini ada sediakan wagon. Wagon CEO memang sediakan wagon. Lepas tu kalau barang banyak, motor pun ada. CEO boleh tolong bawa kan, dengan motor roda 3. Cepat tarik. Tarik. Okey, ini tapak kami, tapak nombor 10. Okey, kita set up dulu. Kita sarapan dulu. Jam pun awal lagi. Sarapan, lepas tu baru kita mula set up.
ada juga kedai kacang. Ini pakai eten apa? Tak ada. Tak ada apa dah. Memang setahun ni tak ada. Kalau tidak sebelum ni kan dia makan lebih banyak jajan. Tak ada lah. Kunci mana tak beli. Baby biscuit tu. Tak ada dah. Dah ada. Biscuit dia ada. Setahun ni tak ada. Dah ada. Tapi ada jajan Potong kursi. habis. Jual bukan macam biasa ni. Apa dia? Pok Anna mana? Oh. Nak tu ambil barang. Tak lah. Semua dah kenyang. Orang dah makan awal gitu. Orang pukul 6 dah makan sarapan dah. Roti. Kami dah makan awal gitu. Saya Mak Saleh bangun lambat. Aduh. Ada oren. Air oren. Oh, dia kena air oren baru kena. Ya, dia minat air sos tu dia. Dia kena dengan oren baru kena. Okay, Oren. Okey, nak. Letih tak? Mana ada air orang? Tu kata berhenti. Duduk atas TV tu kan tengok kan. Tempat ni carah hari. Ambil gambar tak? Ni tangkap kali siapa. Aisyah tangkap. Guna kamera tu. Tempat ni elok weh. Oh, nampaknya elok ni. Cantik Ayah lagi. anu tak elok. Tiga bukit kot. Ni elok weh. Duduk atas Ini TV tu review kan. jujur punya. Bawah bersih. Sini. Tempat dia jaga. Betul lah. Nampak bersih lemah kan. Memang semalam ada tu Nak beri jari. tadi. Kawasan. Nak berdiri. Dia cerah. Sebab cerah nak nampak ke mana. Tengok kacang kadang nak berdiri. Kak Ucing. Dia dah kena roti canai saat ni. Duduk. Weh, dengar kakak. Hai. Tak payah puting. Makan Dia dulu. tak mari sungai ni. Marah. Semua. Semua. Sikit. Lepas tu batuk ni. Ha? Batuk semua. Nak letak mana baju ni? Baju leather. Dia akan ronda satu Kan kampung. je lah. Dia ni jogging kaki lah. Tapi anak dia tak macam tu. Oh, yang Anak dia lagi steady. Puan tahu pergi umrah dengan kakak Ipar. Kakak Ipar takkan nak kejar dia. Takkan hilang kan. Kaki kuat. Dia laju. Ha? Bang. Apa tahu yang duk pasal pindah malam. Dia jalan. Kejut apa tahu nak tu lari. Sengaja lari. Jom kita pergi, jalan lagi jauh, cari
berat tu. Ingatkan. Ingatkan Kristina punya. Saya punya dah ambil dah. Kalau saya tak ambil, apa kot? Terima kasih. Saya suruh tolong. Lagi nak mengadu sama mak dia tengok-tengok dia pakai. Kan, hak mula-mula tadi saya punya. Yang mana saya angkat tu. Saya angkat tu saya punya ya. Dapat iPhone baru. Bagi-bagi. Saya bagi simpan. Tak ada nak pasti. Jangan buat gitu. Tak mau kena makan nasi. Time makan nasi, makan nasi. Betul. Nak kena pergi. Ayam saya keras lagi. Macam mana? Oh, Nak kena pergi bagi air kan. mau buat macam teh tarik dah. Kena air. Siram air. Macam ramai tengok tak rasa nasi lemak nasi lam. Oh betul. Ya. Nasi lemak. Nasi lemak dah bau dah. Timok dah bau. Dah duduk mana ni? Nak review Sport Air 15 eh? Belum. Review Sport Air. Okey. Orang pertama di Malaysia yang pakai Sport Air 15. Beli dah buat kat dia. Beli. Dah beli dah. Kan? Boleh ya? Tak ada ubat dah. Ingat Serius tu. Bulan 11 bulan 12 full. Bulan 12 full, bulan 11 je kosong.
Yang mak goreng ubi dekat ada bulat betul. Abang mandi mana? Ni kak dia kena kasar sikit. Ibu turun. Tak ada ibu. Turun 30 lebih dapat RM1. Bukan ni kena dapat dulu. Sumpah best itu tu. Jauh sikit lah. Jatuh lagi. Kayu bawah. Ni kan? Ini lalu ke sini. Tunggulah tunggu. Lepas tu pergi jalan layak. Tunggu belakang. Pergilah cepat. Apa sedap gila. Ni sedap ah. Sedap oh. Ada nak goreng ke? Boleh? Boleh. Ayu buatlah untuk budak sekali kot. Sebab apa? Budak kan takut nak juga kan. Sebab ada budak-budak mesti tak boleh makan pedas kan. Budak-budak kari ketam Zul ada lagi. Telur dadah. Okey lah boleh. Cukup kan noh. Pelan-pelan tau. Buat buka payung. Celi mak oi. Capuak. Dia bunyi lah capuak ah. Apa tu?
Wah. Steam. Steam mau. Saya tak buat dalam kuali ke? Tak buat. Kuali kecil kan. Sekejap. Ni Azul ada tudung. Sini tutup. Tutup hidung bau dia ni. Okey, nah. Mana tudung Zul? Mana Zul lah suruh orang telur. Zul masak apa? Permintaan steam limau kita steam limau lah. Dia masak Zara. Kita makan tu dekat kemah tu, kemah hitam tu. Dia gelap dari tadi. Dia tak pasang lampu lagi. Boleh nanti dia jaga. Asal masak steam no. Dia nak masak ayah aja. Ada rendam dulu tu. Kalisa. Tak kenyang kau. Dia bungkus sikit. Ini geng kalut ni. Ini kalut satu. Ini kalut satu. Belum sempat apa-apa lagi dah roboh dah. Ini kalut dua. Ini kalut dua. Belum apa-apa lagi dah roboh. Itu kalut satu. Ini kalut dua. Kami baru sampai. Tengok ni, baru nak pasang meja. Macam gelandangan je. Gelandangan tu Dah macam gelandangan ni. Tengok anak-anak pun sampai duduk atas jalan lah. Tak ada tempat duduk. Masak. Dia halau anak dia keluar ni. Masak balik. Masalahnya bini dia masak atas lantai. Tak ada, kita sini okey, sini okey. Sini okey. Masuk YouTube. Jangan berlandi dekat api. Bang berhenti pun tak turun. Tak, dia takut sikit. Itu je cakap dia balik nak kereta api senang. Dia tak mau. Dia tak tahu lagi tu kata. Sebab kereta api kan kita tanda makan semua dalam tu senang. Dia kata sat lagi tertidur dua orang tengok-tengok sampai tempat lain. Baca hanya.